Level 6, level sarjana muda ni antara yang yuran yang terendah lah. Antara terendah kat Malaysia ni UniMap ni. Okey, macam untuk bidang TVET ni, inklusiviti ataupun keterangkuman semua sekali lapisan, sebab pelajar-pelajar datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang daripada luar, ada kebanyakan mereka fikirkan macam mana costing kan, kita tak cukup risau masa kita belajar pun macam mana ini antara cabaran kan Prof. So macam mana dalam memastikan kita tak nak mereka yang ada bakat sebenarnya, yang bijak pandai ni takut untuk ni. Sebenarnya datang UniMap, jangan takut datang UniMap. Polis ni satu murah. Kalau banding dengan macam di bandar-bandar besar, polis ni kalau ikut cost of living murah lah. Tapi on top of cost of living, on top of ni sebenarnya kita banyak bantuan-bantuan, skim-skim bantuan untuk pelajar selain daripada zakat, selain daripada ni kita banyak bantuan-bantuan pelajar untuk memastikan pelajar dapat meneruskan pengajian. Of course kita faham still ada yuran-yuran yang perlu dibayar dan sebagainya, tapi kalau ikut UniMap ni antara universiti yang memberikan pengajian di peringkat level 6, level sarjana muda ni, antara yang yuran yang terendah lah. Antara terendah kat Malaysia ni UniMap ni. Dengan bantuan lagi saya rasa tak ada masalah untuk semua golongan, sama ada daripada B40 dan sebagainya, untuk membolehkan mereka terus sambung pengajian dan seterusnya. Of course bila dah tamat pengajian tu, mereka akan dapat meningkatkan sosioekonomi mereka sendiri, dan at the same time dapat meningkatkan status keluarga daripada B40. Mungkin bila dah graduate, eventually dah jadi engineer, eventually jadi manager dan sebagainya, dia akan meningkatkan status keluarga tu sendirilah. Daripada B40 mungkin dah menjadi T20. Betul kan, tak ada TT lagi. Okey.